Okay, so saya tunjuk contoh kat sini. Ini adalah cPanel. Contoh cPanel yang daripada kita hosting Malaya. So dekat sini kita ada satu bahagian lah. Ini nama dia backup. So anda boleh download full account backup pada bila masa, tapi ini secara manual lah. So anda boleh tekan ini ataupun anda boleh klik saja download home directory, download database backup dan sebagainya, boleh juga gunakan ini. Dan dekat sini ada default dia local folder lah, maksudnya dia akan save kita punya auto backup tu kat dalam folder Softaculous backup, ataupun kita boleh add kita punya backup location sendiri lah. Anda boleh tengok kat sini, anda boleh set up. Dan juga protokol yang ada adalah FTP, FTPS, SFTP, Dropbox, Google Drive, WebDrive, Microsoft OneDrive dan juga Amazon S3. So kita lebih galakkan anda untuk buat remote lah daripada anda buat local. Contohnya anda buat auto backup ke Dropbox, ke Google Drive dan sebagainya. So sekiranya ada apa-apa masalah pada server, pada hosting, anda masih ada simpan lagi auto backup yang ada pada Google Drive, Dropbox dan sebagainya ni.